Maka hatu raya ni hatu paling besar sekali. Tok-tok kita dulu minat pegang hatu raya. Sebab apa? Kelebihan hatu raya. Ha ni hamba sebut sikitlah. Skop kerja dia ni. Tugas sebagai hantu raya ni gapo dia kerja dia? Hantu raya dia paling diminat oleh popok kita orang Melayu. Kerana dia boleh rajin buat kerja. Pegang hatu raya, pegang kubau, mudah. Nanai, buat padi, cara kebun, gapo dia, cara ke rumah. Dia kat rumah, tu hatu raya. Orang dulu buat padi sore lah. Bergelung-gelung. Berapa ratus petok dia sore buat. Dia pergi buat sebetul ya. Dia pergi, dia ambil padi cocok. Pak. Dia pergi tidur. Esok ke siap dah. Semua padi dia. Hatu raya dia je cocok. Rajin pun dia. Ngupuh ke apa dia? Dia telah upah orang. Oh, upah orang kat parok. Kalau hatu raya, ngupuh rokok sebatang. Setahun rokok sebatang. Cucu rokok dah cucu selit bawah rumah. Dia pun duk isap rokok. Oh, setahun kerja. Pero kubah, siapa dia nak cara kubah? Pagi-pagi tu bik jalan. Telik jalan pula. Siap baris betul molek setelik masuk dalam kandang. Tuai dia duk tidur rumah, malah pohon. Tapi je boleh buat. Akak rumah, akak balok, nebel, lulu, jaga rumah. Tu kerja hatu raya, tu skop kerja hatu raya. Kerana dia panggil servis dia terlalu molek. Ramai orang Melayu kita pegang. Orang dulu orang susah, orang kampung nak bayar bangla. Nak upah orang. Malah tak ada pitih, maka kita upah hatu raya. Mudah. Waktu masalah apabila mati masalah pula. Dia tak sekelik. Tak sekelik negara dia. Duduk tunggu rumah tu. Masalah anak-anak menakut pahit belakang. Patutnya ayah kena royak. Ayah dulu pegang hatu raya. Nama dia sekian-sekian. Jadi mu ni mu ambil lah dia dah. Mu ambil dia kerja pula. Bagus dia tak je melawai ayah. Ayah suruh gini wajib. Ngupuh dia rokok sebatang. Lepas tu mu suruh lah buat kerja apa dia. Nukai rumah. Boleh buat belakang buat dia. Balik sana Bangla. Nak buat atap perabung boleh. Nak buat goni boleh belakang. Gaul seming. Tapi tak pernah tengok lah dia kerja pejabat. Tak pernah. Mungkin kata ambil kerja pejabat pun naik. Tak erti. Tak biasa tengok apa. Tapi kalau hak benda lagu tu kerja kampung insyaAllah boleh. Jadi hatu raya. Hatu raya. Dan hatu raya ni soho sebab dia boleh bagar. Ni hamba sebut sikit lah. Tak boleh sebut banyak-banyak. Takut pak ni kata, ustaz ni ejeng hatu raya pun. Nampak spesialis sungguh bak hatu raya. Hatu raya ni dia boleh bagar. Orang Kelantan panggil bagar. Ikutlah Wahabi nak percaya cerita hamba terpulang pada demo lah. Cuma hamba nak ilmu. Ilmu orang-orang tua dulu. Orang suka bismillah, orang tak suka bismillah. Tak wajib percaya pun. Hatu